matematik tingkatan 1 integer. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, firstly, sebelum kita nak jawab soalan ni, pastikan kita tulis dulu formula. Formula yang untuk topik integer adalah tambah sama dengan tambah tolak sama dengan tolak tambah sama dengan tolak sama dengan tambah. Jadi pastikan anda ingat formula ni. So anda kena ingat dan anda catatlah, anda tulis dan anda kena hafal supaya anda mudah ingat. Sebab apabila anda dah ingat, anda akan tahu macam mana nak jawab. Okey, jom kita mulakan soalan yang pertama. A. 6 tambah kekurungan tambah 2. Jadi kat sini kita boleh nampak ada positif 2, positif, ni pun juga positif. Jadi apabila ni tambah dan ni tambah sama dengan tambah. Jadi kita boleh tulis dekat sini 6 tambah 2. Sebab apa? Sebab tambah akan menjadi tambah. Tambah akan menjadi tambah. Mudah je kan? Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah je kan nak jawab soalan A ni? Okey, soalan B pula. B. Negatif 4 tambah negatif 3 dalam kurungan negatif 3. So kat sini kita fokus pada dalam kurungan dulu. Okey, dalam kurungan ada negatif 3. Negatif 3 sebelah kurungan ada tambah. Jadi tambah dengan negatif, tolak positif dengan negatif. Ni positif, ni negatif sama dengan negatif. Jadi kita boleh tulis semula dekat sini negatif 4 negatif 3 ataupun negatif 4 tolak 3 sama dengan negatif 7. Dan untuk anda yang tak tahu macam mana kita dapat negatif 7 ni, saya akan buat graf untuk anda faham. So kita akan bermula dari sini. Negatif 3 negatif 4 negatif 5 negatif 6 negatif 7. Jadi anda boleh tengok dekat sini, ni negatif 3, betul tak? Ni negatif 3 tolak 3. Dekat negatif 3 ni, ianya tolak 4 kali. Jadi tolak 4 kali 1, 2, 3, 4. Sebab itulah kita dapat negatif 7. Jadi ini adalah jawapannya, negatif 7. Mudah je kan nak jawab soalan ni? Okey, yang seterusnya pula. Saya akan padam kejap. Okey, soalan seterusnya adalah soalan C. C 3 tolak kurungan positif 2. Jadi kat sini kita boleh nampak, kita akan selesaikan dalam kurungan dulu. Ini positif, ini negatif. Negatif positif. Negatif positif sama dengan negatif. Jadi kita boleh tulis jawapan dekat sini adalah 3 tolak ataupun negatif 2. Jadi jawapannya adalah 1. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah juga nak jawab soalan ni? Okey, seterusnya adalah soalan yang keempat. D.
Okey, soalan D pula kita akan dapat negatif 2 tolak kurungan negatif 4. Jadi first, seperti yang saya cakap tadi, kita akan fokus dalam kurungan dulu. Jadi dalam kurungan ada negatif 4. Tepi kurungan adalah negatif ataupun tolak. So negatif ataupun tolak sama dengan positif. Jadi kita boleh tulis semula dekat sini negatif 2 positif 4 sama dengan 2. So tak ada yang kurang faham macam mana kita dapat 2. Saya akan grafkan dekat sini. Okey. So kita akan dapat 4 3 2 1 0 negatif 1. Jadi kat sini 4. Betul tak? 4. Jadi 4 ni tolak 2 kali. 4 tolak 2 kali 1 2. Jadi kita akan dapat 2 kat sini. So kita letak 2 ni jawapannya. Itu adalah jawapannya. So mudah je sebenarnya kita nak jawab soalan ni. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Soalan yang kelima ataupun E. Negatif 8 positif negatif 2. Okey, kita akan fokus dalam kurungan terlebih dahulu. Ni dalam kurungan dan tepinya ada positif. Negatif positif. Ataupun positif negatif. Positif negatif sama dengan negatif. Jadi kita boleh tulis dekat sini negatif 8 negatif ataupun tolak 2 sama dengan negatif 10. Itu adalah jawapannya. Jadi saya akan lukis graf supaya anda lebih faham kenapa kita dapat negatif 10. Okey, dekat sini kita akan mulakan dari sini. Negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 negatif 6 negatif 7 negatif 8. Jadi kat sini adalah negatif 2. Ni negatif 2. Jadi negatif 2 ni kita tolak 8. Tolak 8 kali ke kiri. Okey. 1 2 3 4 5 6. Ada lagi. Sekejap, saya tambahkan lagi. Negatif 9 negatif 10. Okey, sebab dianya sampai 10. Saya panjangkan sikit. Okey, kita mulakan semula. Ianya bermula dari negatif 2. Negatif 2. Kita tolak 8 kali. Okey, tolak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah jawapannya. Jadi kita tulis dekat sini negatif 10. So anda boleh try and error. Cuba dulu. Anda lukis dan anda cuba. Barulah anda akan faham. Jika anda tak buat, anda hanya kira secara manual, agak susah. Tapi jika anda dah mahir, anda bolehlah terus tulis jawapan. Tapi ini untuk anda yang pemula, yang tak tahu macam mana nak kira secara manual. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan F. Sebenarnya anda boleh praktiskan supaya anda lebih faham macam mana ianya berfungsi.
Okey, soalan F pula. Kita ada 6 tolak positif 3. Jadi, kat sini kita boleh nampak dalam kurungan positif. Dan tepi kurungan ni adalah negatif. Jadi, negatif positif sama dengan negatif. Betul tak? Jadi, kita boleh tulis semula dekat sini 6 negatif 3. 6 tolak 3 sama dengan 3. So, ini jawapannya. Dan untuk anda yang nak buat graf, boleh je. Tapi untuk anda yang dah mahir, anda boleh terus tulis jawapan negatif 3. Sebab ni tolak biasa je. Betul tak? Okey, yang seterusnya. Yang G. Kita akan teruskan lagi. G. Sembilan tambah 4. Jadi kat sini kita boleh nampak positif sama dengan positif. Jadi kita boleh tulis semula dekat sini 9 tambah 4 sama dengan 13. Kita just tambah biasa je. Dan untuk anda yang nak buat graf, boleh juga. Saya akan lakarkan graf kat sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita akan bermula dari 9. Dekat sini 9. Jadi tambah ni tambah 4 kali. Kita akan bermula dari sini 9. 10 4 kali. 1 2 3 4. Jadi kita akan dapat 13. Itulah jawapannya. Untuk kita dapat jawapan 13. Ataupun anda boleh terus direct tambah lah kalau anda sudah betul-betul mahir. Okey, soalan yang terakhir. Dapat macam banyak negatif dekat sini. Betul tak? So kita boleh tulis dekat sini. Warna hitam. Soalan negatif 5 tolak negatif 3. Jadi kita kena fokus dalam kurungan dulu dengan tepi kurungan. Jadi dalam kurungan ada negatif, tepi kurungan juga ada negatif. Jadi negatif sama dengan positif. Jadi kita boleh tulis semula dekat sini negatif 5 positif 3. Jadi jawapannya adalah negatif 2. So untuk ada yang nak check betul tak negatif 2, kita boleh lukis graf dulu. Selesai lukis graf dulu untuk anda yang nak faham. Okay, kita akan bermula dari negatif 5. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Jadi anda boleh tengok dekat sini, ni negatif 5, ni negatif 5 tambah 3 kali. Negatif 5 tambah 3 kali, 1 2 3. Jawapannya negatif 2. Jadi kita boleh tulis jawapan dekat sini negatif 2. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah jika nak jawab soalan ni. So saya rasa itu saja untuk latihan hari ini. So jika anda nak akan video yang seterusnya, pastikan anda subscribe. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton.